Okey geng, Assalamualaikum, selamat pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan korang jangan lupa geng tekan butang subscribe. Okey geng, sampai dah geng dekat spot ni. Lama gila geng tak datang sini. So hari ni ada masa sikit, ada sempat lah masa sikit kan, kita mancing kejap kat sini. Okey, semoga ada hasil lah geng. Semoga mencakup. Dapatlah yang besar-besar sikit. Aku nak tapau lah geng. Ada orang nak. Tapi curut-curut macam biasa, kita di sebalik, kita bagi dia besar. Kalau besar nanti korang dapat, korang ambil lah. Okey geng, jom kita terus mancing. Okey geng, so hari ni set up balik kerja aku macam biasa. Travel Road, Okuman M6. Kita aku pairkan dengan reel daripada Kasking Spartacus 2. Kalau korang join aku punya YouTube daripada mula sekali aku buat YouTube, 3 ke 4 tahun lepas aku beli reel ni, sampailah sekarang aku pakai geng. Memang padu, cantik. Memang tak pernah servis lagi. Memang sedap lagi geng. Okay, kita aku pairkan dengan umpan. Pagi ni kita nak try pakai umpan apa ya geng. Warna coklat sedap juga. Warna biru. Okay, warna biru lah geng. Okay, soft rock warna biru. Agak tak mau nanti kita tukar-tukar colour lain. Ada macam-macam colour lagi ni. So soft rock warna biru. Harap-harap sukalah ikan ni kan. Itu dia, soft rock warna biru. Alright. Okay geng, first cast of the day. First cast. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day geng. Balingan yang pertama untuk pagi yang indah ini. Ikan puyuh. Tak kena kan. Besar kan.
Alhamdulillah. Huh. Bapak besar guys. Alhamdulillah, lamanya tak kena saiz-saiz besar macam ni geng. Oh, padu guys. Sekilo lebih dan tangan dah ni geng. Tu dia geng. Geng. Padu geng. 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 Padu geng. Padu. Ini dia lubuk dia. Alhamdulillah. Padu geng. Besar geng. Dapat juga besar seekor. Lama tak dapat yang saiz-saiz besar macam ni geng. Geng, rezeki hari ni ikan tu bukan sangkut dekat hook ni, tapi sangkut dekat pin. Mulut dia tersangkut dekat pin. Dia gigit pin ni yang melekat dekat mulut dia. Oh, rezeki aku hari ni geng. Harum besar. Cukup, alhamdulillah. Oh geng, ni dia geng. Ni dia geng, haruan ni geng. Haruan monster geng. Full. Padu geng. Besar geng. Tak diam dia. Sekejap. Tak diam lagi. Sekejap. Mancing lagi geng. Letup geng, dia makan dekat atas ni. Target aku kat situ geng. Kena geng. Target kena guys. Target kena guys. Alhamdulillah. Sekali baling dia geng. Target kena geng. Yang dicari kena guys. Alhamdulillah. Padu geng. Saya tapau juga ni geng. Alhamdulillah. Sekejap ya. Sekejap. Ni dia geng. Alhamdulillah. Target. Alhamdulillah kena cakuk. Saya sedap lah ni geng. Alhamdulillah. So dapat besar macam ni, kita nak tapau geng. Kita bawa balik. Rezeki hari ini. Soft rock kuih warna biru. Memang mencakuk lah guys. Dia makan je mesti lekatnya. Tu dia soft rock kuih. Mencakuk sikit je hook kena. Ya, alhamdulillah. So kita tapau. Ada. Walaupun curut je tu. Oh ya tuanku. Tak makan dia geng. Dia tipu je geng. Dia
Dia sedut angin je geng. Dia menghalau je geng. Ada lah. Sekejap. Besar juga tu. Kilo lebih dapat seekor. Ha. Dalam ni depan tu. Depan tu ada anak tadi. Puyuh lah. Ya. Oh. Oh, dia duduk tempat dia kan. Ha. Ini merata dia perginya. Okey. Okey geng. So alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk pagi yang indah ini. So matahari pun dah naik dah. Jam pukul 10 tepat 10 pagi geng. Santai-santai je balik kerja kan. Dapatlah geng strike 2 ekor. 2 ekor besar, 2 ekor aku tapau rezeki hari ni. Alhamdulillah. Mula-mula tadi hook tak kena pun mulut dia geng. Kena dekat pin mulut dia. Apa? Mencakup kan. Alhamdulillah rezeki. So insyaAllah ada masa, ada rezeki lagi, nanti kita mancing geng kat spot ni. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Terima kasih yang dah support aku dari dulu sampai sekarang. Terima kasih sangat-sangat. Kita jumpa geng next video. Jumpa balik.